Sebelum apa-apa, Okey, Izzat, tahniah atas kemenangan malam ni. Member sampai naik stretcher dibuatnya. Mungkin secara keseluruhan macam mana Izzat boleh rumuskan untuk performance malam ni? untuk round yang pertama saya slow dulu baca game, and then yang round kedua saya cuba guna peluang apa yang saya baca round pertama tu, saya guna yang untuk kedua. So alhamdulillah apa yang saya guna jadi. Sebelum apa-apa, Okey, expect tak menang dengan cara KO malam ni? tak expect, tapi bila saya tahu dia tu cepat, bila saya masuk dia akan leap. Saya akan masuk dia leap, so saya cuba guna peluang spinning elbow. Dan itu jadi. Alhamdulillah. Back to back win sebelum ni dekat Beyond Madness, mungkin orang memang mengharapkan Izzat sentiasa menang. Adakah itu memberi pressure dekat Izzat ataupun benda tu actually memberi semangat lagi untuk buat lebih baik? Um, Sejujurnya betul pressure juga untuk Izzat, sebab orang expectation Izzat lebih. Kalau katakan Izzat tak ada rezeki, apa orang yelah kan. Tapi Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Kepada warga Kuantan, warga penyokong Sukan Combat, terima kasih selalu support Izzat. Okay. Next, apa lagi untuk Izzat Zaki? Next fight bulan 9 ni Beyond Showbiz, InsyaAllah. Beyond Showbiz 6, InsyaAllah. Dari segi persiapannya mungkin dah start training daripada sekarang, dah ada pemanas badan dan sebagainya? Betul. Hari ni pemanah badan. Esok training balik. Okay. Untuk Beyond Showbiz 6. Okay. Apa yang Izzat boleh bagi atau janjikan dekat Beyond nanti? InsyaAllah ada satu lagi KO untuk Beyond Showbiz 6. Okay.